Hai, jom kita jawab soalan matematik tingkatan 2 poligon. Okey, Rajah menunjukkan sebuah hexagon. Okey, hitung nilai X. Macam biasalah kalau poligon dia suruh cari tak X, Y, tak Y, Z. Okey, jadi kita tengok kat sini X ada 4X tambah 3, 2. Ada 2X tambah 14. Okey, first kali adik-adik kena tahu sudut dalaman poligon. Macam mana nak cari sudut dalaman poligon? Formula dia ialah N tolak 2 darab 180, yang mana N adalah bilangan sisi dia. Jadi untuk ni hexagon ada 6 tolak 2 darab dengan 180. Jadi kita dapat 720 darjah. Okey, 720 darjah ni untuk sudut dalaman dia. Okey, kat sini kita kena cari dulu kat sini. Okey, keseluruhan bulatan adalah 360. Okey, kita tolak dengan 140. Jadi kita dapat 220. Jadi sini adalah 220.